Bateri phone ni dah ibarat macam korang bawa satu power bank dah. So Realme C100 5G ni dia bukan a flex pack, nak heavy gaming pun bukan, tapi dia lebih fokus kepada orang yang selalu ada dekat luar. Contohnya macam rider, grab driver ataupun orang yang kerja dekat site. Bateri besar, brightness cukup, tahan lasak, 5G dan harga dia cuma RM599 je. So first kali pasal design. Clean design, ada macam frosted glass effect dekat belakang ni. So walaupun ini entry level smartphone, dia tak nampak murah. Untuk dia punya kamera modul pun nampak simple je, tak ada apa-apa yang fancy dekat sini. Dan phone ni dia datang dengan armor shell protection plus IP64 dust and water resistant. So tak perlu risau kalau kena hujan, debu ataupun sekali-sekala terjatuh. Dan memang boleh nampak yang Realme cuba untuk push bahagian durability untuk phone ni. Bahagian display pun okey tau. Dari segi kecerahan, dia bukanlah super bright gila dia punya screen ni. Tapi bila saya cuba guna dekat luar, cukup terang. Cumanya ada something yang saya perasan, dia punya screen agak reflektif. So dia agak mudah untuk reflect cahaya lah dekat sini. Kalau tak nampak masa outdoor tu bukan sebab brightness, tapi sebab dia punya reflectiveness. Dan dari segi smoothness dia punya display ni, dia ada 144Hz. Yang ni korang boleh enable dalam dia punya settings. So kalau untuk layan social media ataupun light gaming memang sangat okey. Okay, next untuk bahagian performance. Obviously janganlah expect level flagship dengan harga macam ni kan. Tapi untuk daily usage yang biasa, macam setakat nak guna social media, nak buka Waze, nak buka multiple apps ataupun nak casual gaming, memang tak ada masalah. Tak terasa any lag ataupun stuttering sepanjang saya guna phone ni. Dan UI 7.0 dekat sini pun nampak sangat clean. Dia ada beberapa AI features yang buat experience guna smartphone ni rasa lebih modern. Untuk main camera pula, kita ada 50MP main camera, dan bagi sebuah phone dalam kategori entry level, dia punya result sangat usable tau. Waktu siang ataupun waktu lighting yang cukup, color dia memang nampak punchy. So kalau nak post dekat social media tu memang sangat-sangat cukup lah. Dan kalau pada waktu malam pula yang dalam keadaan kurang lighting, sekali pandang memang nampak okey tau. Tapi kalau kita zoom sikit, time ni kita mula perasan yang dia punya footage agak nampak smudgy. Tapi macam saya kata tadi, still usable lah. Dan kalau bahagian video pula, kita boleh shoot video 1080p 30fps. No stabilization, still okey dia punya quality. Tapi kalau korang aim nak buat cinematic video menggunakan smartphone, macam agak jauh nak dicapai dengan phone ni. Now kita masuk bahagian yang paling killer untuk smartphone ni, iaitu dia punya bateri. Kita ada 7000mAh. Saya dah guna sehari suntuk phone ni, dan memang niat saya nak cuba guna sebanyak mungkin dia punya bateri. Screen memang tak off langsung dari pagi sampai ke malam, dan waktu tu bateri dia masih ada lebih daripada separuh. So dekat sini memang nampak lah kalau orang yang selalu ada dekat luar, dengan phone ni diorang tak perlu nak risau sangat nak selalu charge ataupun nak kena prepare power bank. Plus dia support 45W fast charging. So bila time nak charge pun kejap je dah boleh penuh. Lagi satu, dia ada feature reverse charging. So kalau korang ada emergency nak charge another device, dia dah boleh jadi macam power bank dah. Overall, untuk sebuah smartphone entry level, this one rasa sangat practical. Bateri besar, tahan lama, 5G, durable, decent performance, dan design dia pun cukup clean. Dengan harga RM599, ini satu option yang sangat menarik.